Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Danish Anaki bin Muhammad Saiful Hakimi, anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Saya adalah anak murid Sekolah Kebangsaan Permatan Damar Laut yang terletak di Batu Maung, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 3005. Pada masa lapang, saya sangat gemar memboreka cipta berasaskan barangan terbuang. Hobi saya ialah membaca buku. Cita-cita saya pula ialah menjadi seorang guru. Kawan-kawan, sudahkah anda membaca Al-Quran pada hari ini bagi yang beragama Islam? Janganlah berasa gentar dengan pertanyaan saya ini. Saya cuma menguji. Baiklah, pada hari ini ingin saya kongsikan kandungan buku yang telah saya baca yang bertajuk 12 cerita terbaik daripada Al-Quran. Buku yang menarik ini saya pinjam dari perpustakaan sekolah saya. Buku yang mempunyai 248 halaman yang bercetak, cetakan yang berwarna-warni serta penuh dengan ilustrasi menarik membuatkan saya tidak jemu untuk membaca buku ini berulang kali. Buku ini mempunyai sisipan 12 bab yang mana setiap bab ditandangi dengan warna yang berbeza. Buku terbitan Darul Mukhni merupakan penerbit unggul buku Islam. Daripada buku ini, pembaca akan dapat menyelami kisah-kisah benar yang termaktub di dalam Al-Quran. Antara bab yang membuatkan saya teruja ialah bab cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, doa orang tua, kisah 2 buah kebun dan tembok besi. Namun, pada kali ini saya akan kongsikan dengan rakan-rakan tentang cerita tembok besi. Kawan-kawan, adakah kalian pernah mendengar kisah tembok besi ini? Kalau belum, mari saya ceritakan. Karakter utama dalam bab ini semestinya lah Raja Zulkarnain yang soleh, cergas, pantas, bijaksana dan juga adil. Raja Zulkarnain mempunyai sifat merendah diri dan berzuhud serta taat pada perintah Allah. Beliau akan melindungi orang yang lemah dan menghukum mereka yang melanggar undang-undang. Beliau merupakan raja yang unggul serta dapat menguasai timur dan barat dengan kebijaksanaan. Apabila Zulkarnain membawa tenteranya ke timur Laut Parsi, dia tiba di banjaran Gunung Kaukasus yang mengunjur di antara Laut Kaspian dan Laut Hitam. Dalam perjalanan beliau telah menemui kaum yang berlainan di tempat yang berlainan. Di suatu ketika, beliau telah sampai di negeri Bakh dekat dengan kota Tirmiz. Penduduk di sana tidak dapat memahami percakapan kerana bahasa yang asing dan kecergasan mereka yang rendah. Mereka telah meminta Zulkarnain melindungi mereka daripada satu kaum yang sangat ganas. Kaum tersebut digelar sebagai Ya'juj dan Ma'juj yang sentiasa datang melalui genting gunung lalu menyerang mereka. Zulkarnain memerintahkan mereka untuk mengumpulkan bongkah-bongkah besi supaya dia dapat membina sebuah tembok. Apabila bongkah-bongkah besi telah disusun dan dipanaskan, Zulkarnain telah menuangkan loyang cair ke atasnya. Dengan cara ini, beliau telah membantu mereka mengempang lembah di antara 2 buah gunung. Beliau telah berjaya menyekat kaum Ya'juj dan Ma'juj daripada membuat kerosakan di muka bumi ini. Segala pekerjaan yang dilakukan ini adalah secara percuma atas niat untuk membantu mereka yang lemah. Cerita ini dapat dikaji dengan lebih jelas dalam surah Al-Kahfi. Di akhir setiap bab akan diletakkan rujukan surah yang boleh dijadikan rujukan jika pembaca ingin mengetahui cerita dengan lebih teliti. Buku ini meletakkan suku kata untuk bacaan berfokus bagi mereka yang baru membaca dan berjinak-jinak untuk membuat pembacaan dengan buku yang lebih mencabar. Pengajaran yang jelas dapat dilihat dalam cerita ini ialah sifat merendah diri dalam diri Raja Zulkarnain. Walaupun beliau seorang yang kaya raya, berkuasa, namun beliau tetap juga dengan rendah diri membantu mereka yang dalam kesusahan. Beliau juga sangat zuhud, taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, buku yang bertajuk 12 cerita terbaik daripada Al-Quran ini dapat dijadikan panduan untuk pembaca di semua golongan, tidak kira kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.